So kita tengok mystery box ataupun RM10 jadi pilihan orang. Oh ada lelaki spotting. Bang. Abang nak pilih mana satu? RM10 ataupun mystery box? Kalau mystery box ada beberapa teka-teki dengan permainan lah. Abang kena main dengan saya. Saya nak main permainan. Okay, jom. Abang ada sini. Sit up 10 kali. 10 kali. 10. Okey bang. 1 2 3. Okey, saya pegang kaki abang. Sebab bang PS5 ke dalam tu? sabarlah abang buat dulu. 9. Satu lagi cepat. Cepat bang. Wow, 10. Ni abang. Alhamdulillah. Okey, tunjukkan kamera. Kamera ready. Tunjuk. Ada RM10 juga. Kamera. Awak masukkan RM10 tadi ya? Tak, RM10 Awak masukkan RM10. Awak ada dua RM10. Hati-hati bang. Happy sikit bang. Rakam. Nanti orang tak follow saya bang. Okay guys, follow Kana Fly guys. Abang tak sekolah ke? Kenapa bang? Abang buat konten macam tak sekolah lah bang. SPM berapa? SPM tak ambil bang. Apa sini nak repeat paper jujur satu orang Bang. Sini repeat paper. Kalau abang dulu dengar pasal Excel Hana bang, dah senang dah abang belajar. Ni orang kata apa, boleh bantu abang mengingat kuat, boleh senang bangun pagi, membantu fokus belajar. Sekarang ni awak ambil Mami Hana ni. Okay bang, terima kasih bang. Okay bang, jom. Okay, so kita akan jumpa orang. Kita akan terjah. Kita akan bagi pilihan, nak RM10 ke nak kotak misteri kita. Jom. Hai. Awak nak bagi Mami Hana pula kat orang lain. Dalam kotak, dalam mystery box ni ada Mami Hana. Awak nak bagi orang lain pula, nak suruh dia sit up pula.